Redmi Note 10 Pro. Tengok dia punya ni. Ni dia belakang dia ni. Backlight pun pecah. Tengok skrin dia. Macam Joker lah, tengok sebelah-sebelah. Rosak lah. Jatuh ni. Yang ni pun button volume pun tak ada ni. Mirror pun, lens dia pun pecah. Oh, macam modal. Okay, kita apa? Kita akan tukar skrin. Owner dia nak tukar skrin je. Tukar skrin saja. Skrin baru pun dah ada. Skrin dia model Note 10 Pro 4G. Untuk model ni dia ada 3 grade lah LCD. Yang paling high end punya original lah. Lepas tu OLED, skrin jenis OLED dan skrin jenis TFT. Yang ni jenis TFT yang paling bawah sekali lah. TFT ni dia OLED lah, HD Plus. Dia paling murah. Yang ni dalam 100 lebih sikit lah. Boleh lah, boleh pakai. Cuma kualiti dia biasalah dia tak setanding dengan original lah dari segi brightness. Tapi still ok lah, boleh pakai lah. Harga dia pun murah. Ok, jom kita buka dan kita tukar sini baru. Right. Ngepek, kalau bini duk ngepek, tok soh duk jawab mulu. Kita kena relax, tok soh siabuk perut. Ngepek, kalau bini duk ngepek, jangan sebenduk tegur. Selup dalam kocek, holos 102. Begitulah cara-cara nak royak ke buat demo. Kalau demo tak percaya, set demo boleh jumpa. Wajib nak percaya. Jumpa dah deh. Ok, dah siap kita dah siap tukar LCD baru. Dan kita dah siap pasang tempat gelas. Tempat gelas ni saya bagi percuma je. Ok, macam ni lah. So far tak ada masalah lah, cantik. Ok.